Saya kencing manis lah. Masalah kencing manis susah sangat kan. Nak turun tu kadang susah lah kan. Kalau makan salah sikit, mau naik mencanak. Ada pernah naik sampai 30 pun ada. Itulah. Kencing manis salah kadang jari tu dia jadi macam kebas juga lah kan. Jari-jari tu. Jadi dulu kan macam sejuk tu kan. Macam kena kita cocok kat air batu tu kan. Macam tu. Kan dapat orang sikit lah. Kencing okey lah. Cuma kadang-kadang kalau kita tak tidur malam tu, dia kerap sikit kencing kan. Kalau kita tidur okey. Kadang makan ubat tu banyak sangat. Dia makan 2 biji metformin tu kan. 2 biji pagi, 2 biji malam. Sekarang kalau saya ambil suplemen, saya kurang lah ambil sebiji siang, sebiji malam kan. Takut juga banyak sangat kan. Takut buah pinggang masalah tu. Lepas pencen tu lah baru tahu. Sebelum tu kan masa kerja tu kan duk minum teh tarik lah apa kan. Tak sedar diri. Tak sedar diri makan minum. Mungkin tak ada orang apa cakap kat kita tu kan. Ada orang nasihat kan, tak pun tak ada orang nasihat kita. Tapi dia dah berasa macam malam-malam tu rasa macam dahaga sangat kan. Masa pelik lepas tu pergi anak buah doktor kat Pita Sedang tu. Pergilah check tu, tengok masa tu dah 14 tu. Baru tahu ada kencing manis kan. Bila saya nak ambil tu, saya ambil sebiji je lah. Saya tak nak lah ambil banyak kan. Dia katakan dapat mengurangkan tu. Baru sebotol je. Tapi Alhamdulillah ada kesan dia. Alhamdulillah ada kesan juga. Kadang saya ambil malam saja. Saya selalu ni cocok ni tengok rasa pelik tu. Cocok tengok tu kan. Kita tengok dah naik tinggi ni apa saya ambil lah. Nak tidur tu kan. Dah malam ni nak tidur saya ambil. Hari saya cek kadang 3 kali sehari sampai kadang hancur jari. Ini ada cek. Hari ni silap. Hari tadi cek dekat 9 bagi tadi sebab silap pergi makan apa macam-macam buah langsat dah apa semua. Tengok balik dari Thailand kan. Okey dia masa lepas tu kita rasa macam bertenaga lah sikit kan. Ada masa kita rasa macam lesu kan. Pagi ada masa kita rasa macam cergas. Tu dia makan alhamdulillah dah tu nak sambung lagi tapi dah tiba-tiba dapat panggilan. Rezeki lah tu. Itulah balik Thailand kata nanti order lah. Kadang makan malam je. Kadang saya makan malam je kan. Kencing manis tu lah. Hari tu tinggi sikit kan. Dia kata nanti tak suruh saya injek insulin. Injek insulin tu tak nak lah dia kata. Saya tak nak. Saya takut saya. Tolak. Saya kata nanti saya nak cuba ikhtiar dulu sendiri. Ringga pun ada juga beli tu tapi tak berapa tak berkesan kan saya untuk beli yang Tonodin tu kan. Kalau kat kampung telur dadah tu dia tak ada ringga. Sebab dengar dia kata yang metformin tu lah. Saya kan betul tak makan metformin kan. Daripada dulu sebiji, lepas tu tambah 2 biji lah. Tak boleh, dia tak selesai. Dia menahan sahaja. Doktor sendiri cakap dia menahan kawal je kan. Saya lah maknanya insyaAllah lah makan ni. InsyaAllah turun lah kan. Cubalah kan. Cubalah. Nak tahu dengan izin Allah kan. Semua izin Allah kan. Bagi saya rasa sesuai lah dengan kata hari ni. Sebab dah saya pernah malam tu cek 17 kan sebelum tidur. Bila saya makan tu pagi besok tu dia turun 6 lebih 7 lebih macam tu lah. Malam-malam kalau saya rasa macam kita rasa kan bila kita cek rasa naik tu kita rasa kita cek bila saya ambil makan tu dia esok tu dia saya dapati dia turun lah. Alhamdulillah lah mana rasa dia sesuai lah dengan saya. Sebab ada setengah tu yang tak sesuai kan kita makan kita cek besok tak ada turun pun ada kan.